Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak bercakap sedikit pasal apa tu? Cuba teka. Kalau saya dekat supermarket, let's mean saya nak bercakap pasal berbelanja lah. Tapi hari ni saya nak cakap pasal bantuan. Okey. Hari tu selepas kita berbelanja sebelum raya tu kita dah belanja banyak-banyak dah kan. Sekarang ni kita belanja juga. Kali ni kita tak belanja guna duit kita tapi kita belanja guna duit yang kerajaan bagi. Yelah, barang-barang hari tu kan dah buat open house per semua tu. Barang-barang dah habis kan. So, that means sekarang ni kita kena top up balik lah barang-barang kat peti ais tu kan. Tak kalah nak tinggalkan kosong macam tu je. Okay. Jadi, bantuan apa yang kerajaan bagi tu? Hari ni saya nak bercakap sedikit lah ya. First, dapat SARA. Okay. SARA tu kalau ikut kategori lah. Kalau anak seorang dua dapatlah. Kalau anak seorang dua. Kalau miskin tu kau dapatlah 200. Kalau B40 sahaja dapat 100. So duit tu memang korang, dia ada bagi list lah. Jenama-jenama apa. Korang boleh beli produk-produk. Kedai mana semua tu. So korang ambil and sekejap lagi bayar. Cuma guna IC sahaja. Okay, so memang kerajaan akan masukkan duit dalam IC kita lah. Dia macam banking duit. Gitu. Tapi kat IC bukan dekat kad bank. Yang tu macam ada setengah yang dia start dapat bulan April. Ada setengah dia start dapat memang dari awal tahun hari tu. Yang tu pun ada kategori dia tersendiri lah. Okay. And then yang tu baru first bantuan. Second bantuan adalah kita dapat bantuan STR. Tadi SARA, yang ni STR. Sumbangan tunai rahmah ya. Okay. Apa ni sumbangan tunai rahmah? Apa benda tu? Tak kalah tak tahu kot. Bukan korang buat bantuan laju ke? Tak ada gurau. STR ni, apa tu? Sabarlah nak bagi tahu dah ni. STR ni, bantuan yang kita semua dapat. Cuma T20 tak dapat kot. B40 semua dapat. B40 dapat. Miskin Tegar dapat. Okay, B40 ni, kalau anak 3, 4, 5 orang atau 3 hingga 5 orang. Seingat saya 4, 5 orang kot. Korang akan dapat duit ni sebanyak RM650. 650 bukan sikit tu, banyak tu. Tapi kalau macam kita ni, lain lah kan. Lepas tu yang ada anak seorang dua, dapatlah juga dalam 300 macam tu. Yang bujang 50 sahaja. Tak apalah, at least dapat kan. At least dapat. Daripada tak dapat langsung lagi lah rugi. Ada peluang ni cepat-cepat. Buat je permohonan tu. Walaupun dapat 50 je. At least boleh kita keluar makan dengan kawan-kawan kan. Dapatlah juga daripada kita katalah 50. Sikit ni tak nak lah. Tak payahlah. Tak payah nak sok-sok kaya sangat. Kita semua B40. 50 banyak dah tu. Cumanya yang ni nenek kita dapat kan. Mak kita dapat. So adalah juga dalam berapa, dalam 300 macam tu dapatlah juga. Jadi total hari ni nak belanja barang RM400. Bukan nak menunjuk, cuma nak bagi tahu bukan duit kami, duit pun kerajaan yang bagi kan. Duit kerajaan bagi, bukan nak menunjuk. Sekejap lagi ada yang kata ni nak menunjuk lah, ni nak menunjuk. Nak menunjuk beli barang RM400. Tak ada, bukan duit kerajaan, bukan duit kita, bukan. Sebenarnya hari tu buat open house. Ini macam semua barang yang kita beli kat bazar lah. Bazar pula. Dekat pasar lah. Beli kat supermarket. Semua memang habis. Okay. Sebab nenek dengan mak saya ni. Mereka kalau nak beli tu. Mereka akan beli macam banyak. Ini buat open house tu semua dia masak. Kejap lagi habis ke tak habis ke. Yang tu lain cerita lah. Kalau tak habis bagi tetamu yang last tu. Kita bagi bungkus. Bagi diorang bawa balik. Kan daripada membazir dia buang. Kejap lagi lebih baik kita bagi kepada yang memerlukan. Kadang kata memerlukan, diorang mampulah beli makanan sendiri. Cuma tak apalah kita bagi kan, share rezeki, tak salah pun. Gitulah. Sekarang ni kita nak bayar sebenarnya. Memang sekarang ni niat nak bayar dah tapi terlupa. Ada barang lagi yang kita belum ambil, tak apa. Kita bayar yang ni dulu, yang ni kita bayar guna duit bantuan yang, apa tu? Duit bantuan yang masuk IC tu, yang SARA tu, kita bayar guna yang tu dulu. Sekejap lagi kita main masuk balik. Kita ambil pula guna duit bantuan STR tu.
Yelah macam tu lah kan sebab sekejap lagi. Kalau kita sikit bayar guna Sarah, sikit bayar guna STR, kesian kakak cashier tu. Pelik dia saat lagi kan. So okay kita bayar macam ni je. Sebab STR kita dapat cash 300. Bukan cash masuk bank lah. Kita kena ambil dari bank tu. And then Sarah ni pula masuk IC. So that's why lah kita nak memudahkan kerja akak tu kan. So kita buatlah macam tu. Saya okey je, saya tak kisah pun sebenarnya macam mana pun jadilah. Yang penting dapat duit. Walaupun bukan duit saya, duit mak saya, tapi still bersyukur ya. Kita kena bersyukur, barulah Allah akan tambah rezeki kita. Okey, jadi kita tengok-tengok sajalah make-up kat sini. Selalunya kalau beli barang make-up ni, kita beli dekat Watson. Watson paling okey lah setakat ni. Walaupun harga dia mahal sikit, tapi okey. Still okey lagi. Itu, kualiti dia on top. Sebenarnya, bantuan ni kat Malaysia memang banyak sangat bantuan yang kita dapat setiap tahun. Memang banyak. Lagi-lagi yang ada anak 5 orang, 4 orang. Macam tu memang bantuan diorang kau-kau lah. Tengoklah. STR saja diorang dapat 650. Tapi tak apalah. Semua ada rezeki masing-masing kan. Mesti ada yang kata 650 memang banyak. Tapi anak dia 5 orang lagi banyak. Still sama je tak cukup. Yang tu saya tak tahulah. Yang tu no comment. Pandai-pandai diorang lah kan. Anak diorang bukan anak kita. Cumanya kalau kita tengok nilai 650 tu still banyak lagi. Tapi yang tu tak termasuk lagi lah dengan diorang nak beli beras untuk anak diorang. Apa semua tu tak termasuk lagi. Cuma ni Alhamdulillah setiap tahun walaupun PM kadang-kadang tukar kan. Tapi Alhamdulillah duit bantuan yang kita dapat sentiasa mencukupi. That's why lah kita kena sentiasa bersyukur dapat duduk kat Malaysia ni. Okay? Sentiasa bersyukur Allah bagi. Ni semua rezeki dari Allah sebenarnya. Tapi kita bersyukurlah, kena bersyukur. Okay, dapat banyak bantuan. Bantuan Sarah, STR. Dapatlah juga kita top up barang dapur balik. Selepas hari tu kita dah kosongkan peti ais kita, rak-rak dapur kita. Gitu. Okay. Jadi, okey lah semua sampai sini je lah ya video kita untuk kali ni. Sekarang ni saya nak sambung ambil barang dulu kan. Tak apalah yang tu tak payah rekod dah. Kita rekod separuh-separuh dah lah kan. Okey. Jadi okey lah semua sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.